Ya Tuhan. Pemimpin tertinggi Iran hilang. Bank utama membekukan akaun dan rejim hampir muflis. Semalam ratusan rakyat Iran bangun tanpa dapat mengakses wang. ATM tidak berfungsi, laman web disekat dan cawangan kosong. Keputusasaan mula dirasai. Pelanggan Bank Shepherd dan Bank Melli terima SMS, akaun dikunci tanpa penjelasan. Rejim memanggil ini sebagai naik taraf teknikal Bank Pusat kepada Swiss Komunikasi untuk kestabilan rangkaian. Apapun maksudnya, kalau bank saya hantar mesej begitu, saya pasti akan jadi gila. Ini hampir pasti. Tindakan rejim membekukan sejumlah besar wang yang diambil dari rakyat demi kelangsungan mereka. Selepas ini, kita akan bincang ke mana wang ini disalurkan. Tapi seperti yang anda semua boleh lihat, rakyat Iran sedang dirompak terang-terangan oleh kerajaan mereka sendiri demi mengekalkan kuasa. Dan ini bukan kali pertama. Krisis ini bermula kerana seorang lelaki yang berkait dengan pemimpin agung baru. Ingat sebab protes Januari bermula? Sebenarnya, Iran terpaksa menurunkan nilai mata wangnya kerana sebuah bank telah tumbang. Bank itu dipanggil Bank Ayanda. Lelaki di sebalik Bank Ayanda ialah Ali Ansari. Nama itu mungkin kedengaran biasa kerana kita baru saja membincangkannya. Ali Ansari ialah ahli perniagaan Iran yang sama dan kawan rapat pemimpin agung baharu Mujtaba Khamenei. Ansari sebenarnya merupakan orang yang membeli ratusan juta dolar hartanah untuk mustabah di Eropah. 150 juta dolar hartanah di London sahaja. Dia mempunyai banyak hubungan, sangat berpengaruh dan itu akan menjadi penting. Kerana sebenarnya, Ansari telah menjadi seorang usahawan, boleh saya katakan, selama ini. Dia sudah berada dalam elit perniagaan Iran sejak 90-an. Pada 2013, dia menubuhkan Ayanda Bank yang segera menjadi antara bank terkemuka di Iran. Kenapa? Sangat mudah. Ia menawarkan kadar faedah tertinggi di negara ini, menyebabkan berjuta rakyat Iran menyimpan wang di bank ini untuk menikmati faedah lumayan. Setiap kali ditawarkan kadar faedah tinggi, anda harus tanya dari mana wang itu datang. Bagi bank ini, wang itu berasal daripada pinjaman besar untuk projek pembangunan di Iran. Dan salah satu pinjaman terbesar sebenarnya diberikan kepada sesuatu yang dipanggil Iran Mall. Sekarang, biar saya jelaskan sesuatu tentang pusat beli belah ini. Ia bukan sebuah pusat beli belah. Ia adalah sebuah bandar. Ia 2 kali lebih besar daripada Pentagon dan direka seperti istana di Raja Parsi abad ke-16. Ia pusat beli belah terbesar di dunia. Siapa pemiliknya? Syarikat ini dikawal oleh Ali Ansari. Anda pasti pernah dengar nama itu kan? Saya akan terangkan tentang rangkaian hubungan rumit ini. Bank Ansari menawarkan kadar faedah yang sangat tinggi untuk menarik pendeposit dari Iran. Apabila berjuta rakyat Iran menyimpan wang di bank ini, bank yang sama memberi pinjaman besar kepada syarikat Ansari untuk membina pusat beli belah terbesar dunia. Sekarang, mari kita alihkan tumpuan dari geopolitik kepada perniagaan. Kerana rancangan ini ialah asas perniagaan. Iran ialah sebuah negara yang baru sahaja kita bincangkan, sedang mengalami krisis ekonomi untuk tempoh yang sangat lama. Malah, pada bulan Januari, kami telah membuat beberapa pengiraan dan kami dapati bahawa purata gaji bulanan rakyat Iran hanya mampu membeli kira-kira 8 biji telur sahaja. Jadi, memang tidak banyak. Ramai orang bergelut mencari rezeki. Beritahu saya di ruangan komen, adakah negara sebegini mempunyai permintaan yang cukup untuk sebuah pusat beli belah? Ini bukan pusat beli belah biasa, tapi yang terbesar di dunia. Ansari tidak tahu jawapannya kerana tiada yang komen di bawah videonya. Dia terpaksa belajar cara sukar apabila pusat beli belah gagal dan syarikat tak mampu bayar pinjaman yang berasal dari rakyat Iran. Itu sebenarnya skim Ponzi dengan langkah tambahan. Bila pusat beli belah runtuh, bank turut runtuh. Itu berlaku tahun lepas. Kini, Iran memang tak mampu lagi. Sistem perbankan adalah asas ekonomi moden. Jika orang hilang kepercayaan pada satu bank, mereka juga akan hilang kepercayaan pada bank lain. Inilah isu utama, terutama bila bank yang gagal itu antara yang terbesar di negara ini. Bank Pusat Iran terpaksa bertindak untuk memulihkan kepercayaan negara dan ekonomi. Masalahnya, Bank Pusat Iran kurang berkuasa dan ekonomi hampir lumpuh. Jadi mereka tiada pilihan lain. Mereka cetak banyak wang untuk selamatkan pendeposit, menyebabkan nilai mata wang turun. Mereka juga memaksa bank yang sedang gagal ini
untuk bergabung dengan sebuah bank milik kerajaan yang akan kita bincangkan tidak lama lagi. Saya rasa anda semua mungkin pernah dengar nama bank itu juga di awal video. Bank Pusat Iran mencetak terlalu banyak wang hingga tak mampu menampungnya, terpaksa menurunkan nilai mata wang dan menyebabkan inflasi besar di negara yang sudah mengalami inflasi. Jadi, bila besar tambah besar, mungkin lebih besar. Dan inilah yang membawa kepada protes pada bulan Januari, di mana rejim terpaksa membunuh 30,000 hingga 40,000 orang hanya untuk terus berkuasa. Tapi anda tahu apa yang berlaku kepada Ali Ansari? Tiada apa-apa. Tiada apa-apa yang berlaku kepadanya. Anda mungkin fikir seseorang yang menjalankan skim Ponzi akan didakwa secara jenayah. Tapi sekarang, dia adalah kawan baik dengan pemimpin agung. Jadi, dia bebas begitu saja. Seseorang boleh berhujah kerajaan campur tangan untuk menyelamatkannya, tetapi yang menderita adalah rakyat Iran biasa. Dan sekarang, seluruh situasi ini hanya menjadi lebih teruk. Seperti yang saya katakan, Bank Ayanda telah runtuh. Jadi, kerajaan memaksanya untuk bergabung dengan bank milik kerajaan yang dipanggil Bank Melli. Bank Melli ialah antara bank yang runtuh atau membekukan semua akaun semalam. Racun ini sedang rebak dan membunuh ekonomi. Saya ingin tunjukkan hipokrasi rejim yang sering salahkan masalah ekonomi pada sekatan. Apa yang berlaku di bank ini bukan sekatan, tetapi rasuah. Mereka tak perlu cipta skim Ponzi. Mereka tidak patut selamatkan bank tanpa ambil tindakan pada yang bertanggungjawab atau biar dia bebas. Fikirkan, sekatan bukan sebab utama mereka lakukan semua ini. Rejim serta ahli politik korup, rakyat Iran pula menderita. Sekarang kita lihat sebab bank-bank membekukan akaun. Satu teori ialah rejim tidak mampu membayar pasukan keselamatan dan ketika perang, mereka tidak boleh kehilangan orang yang diharap. Mereka membekukan akaun orang awam untuk mengalihkan wang kepada individu dalam IRGC dan pasukan Basij. Satu lagi teori melibatkan UAE. Anda lihat, ramai golongan elit Iran telah menyimpan wang mereka di UAE selama bertahun-tahun. Sejak Iran mengebom orang awam dan infrastruktur UAE, Kerajaan UAE mula berbincang untuk membekukan aset-aset itu. Kami telah bincang perkara ini seminggu lalu. Mungkin UAE sudah putuskan pembekuan dan wang itu kini tiada. Bank-bank kini kelam kabut dan mungkin pertimbang cetak lebih banyak wang lagi. Ini sudah jadi krisis besar. Sistem perbankan sangat penting dalam ekonomi moden. Walaupun Iran bukan ekonomi moden sepenuhnya, mereka masih perlukan sistem perbankan. Lebih buruk lagi, semua ini berlaku ketika pemimpin agung yang baru itu hilang sepenuhnya. Malah saya rasa dia tidak pernah muncul. Sekarang, sebelum kita bercakap tentang beberapa kabar angin mengenai pemimpin agung yang dikatakan telah meninggal dunia, saya ingin ingatkan anda untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar membantu kami dalam algoritma. Sekarang, mari bincang kabar angin baru ini. Ia bukan dari orang sebarangan di Twitter atau YouTube, tapi bermula dengan TV rasmi Iran. 2 hari lalu, mereka umum Mujtaba Khamenei akan berucap secara langsung kepada negara selepas diumumkan. Majlis rasmi itu sepatutnya untuk beliau, namun beliau tidak hadir dan tiada ucapan langsung. Keadaan bertambah buruk apabila TV negeri tidak lagi menyebutnya dan tiada penjelasan diberi atas ketidakhadirannya. Mereka tidak memberikan masa baru bila beliau akan muncul. Mereka pada dasarnya mengabaikan hakikat bahawa mereka sendiri telah membuat pengumuman tentang pemimpin agung akan memberi ucapan. Ini hanya memburukkan keadaan. Lebih teruk lagi, TV negeri menayangkan gambar beliau dihias seperti sudah meninggal. Saya serius. Lihat klip ini. Apa pendapat anda? Ini nampak seperti gambar orang yang sudah meninggal. Kami akan kembali sekejap lagi. Cara mereka tunjukkan, ia nampak seperti potret pengebumian, bukan pemimpin hidup. Klip ini juga menyebabkan pemalsuan AI seperti yang ramai sangka benar, tetapi sebenarnya tidak. Saya mahu klip ini benar, Tapi ia tidak. Namun ia sangat lucu, jadi tontonlah. Kini, terdapat kabar angin menarik di Iran yang sukar disahkan tetapi penting untuk dikongsi. Antaranya, Mujtaba dimasukkan ke Hospital Sina. Dia cedera parah di abdomen dan kaki. Kini gunakan alat bantuan pernafasan. Tidak sedar perang bermula.
keluarganya terbunuh dalam pengeboman, serta tidak tahu dia jadi pemimpin. Pembedahan beliau dilakukan oleh Dr. Zafar Gandhi dan Dr. Mareshi. Pezeshkian, Presiden Iran, bersama doktor melawat Mustabah 2 hari lalu dan benar-benar tahu keadaan anak Khamenei. Keselamatan di hospital sangat ketat. Hanya beberapa individu dibenarkan masuk ke ICU. Saya ingin jelaskan perkara ini. Kami tidak dapat sahkan apa-apa. Tetapi jika beliau masih hidup, sepatutnya sudah ada satu ucapan video. Tidak muncul di khalayak ramai masuk akal kerana Israel sudah umumkan akan menyasarkan beliau. Ucapan video itu perkara paling minimum yang perlu beliau lakukan jika masih hidup dan sedar. Seperti ayah beliau dulu. Jika beliau tidak boleh bercakap, itu cerita lain. Namun, ini timbulkan persoalan lain. Kerana pemimpin agung juga secara teknikal ialah panglima tertinggi. Jika beliau guna alat bantuan pernafasan atau tidak sedarkan diri, beliau tidak boleh memimpin IRGC atau tentera. Saya rasa ia Ali Larazani, lelaki yang kita bincang sebelum ini. Dia kini mengendalikan Iran dan tenteranya. Jika benar, banyak persoalan timbul. Adakah majlis pakar telah mengundi? Terutama jika beliau tidak boleh berucap di khalayak. Adakah dia berusaha untuk pelantikannya? Atau melakukan sesuatu? Kita tahu ada seperti cucu-cucu Khomeini yang menentang dan berpendapat beliau tidak patut dilantik. Sebaliknya, orang lain lebih layak. Dan ada orang lain yang pada dasarnya merupakan pesaing kepada Khamenei. Jadi, jika Khamenei sendiri pun tidak memperjuangkan pelantikan atau pemilihannya, bagaimana dia boleh menang? Banyak persoalan timbul. Mungkin ada yang mendorong pemilihannya supaya dia ambil alih. Bila dia mati, perkara lain berlaku. Saya tidak pasti. Banyak teori. Boleh berteori di komen bawah. Adakah anda terkejut pemimpin baru ini belum pernah dilihat atau didengari? Pasti ada kebimbangan keselamatannya. Saya difahamkan dia juga cedera. Adakah anda terkejut dengan pemilihannya? Saya tidak begitu terkejut dengan pemilihannya kerana ramai sudah berkata dia akan menggantikan ayahnya selepas ayahnya meninggal. Spekulasi ini sudah lebih 1 dekad. Saya juga tertanya-tanya sama ada fakta bahawa kita tidak melihatnya menunjukkan dia mungkin sudah tiada. Maksud saya tidak fikir ada petunjuk jelas bahawa sesiapa pun pernah bercakap dengannya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata hari ini bahawa beliau atau mana-mana anggota kerajaannya tidak pernah bercakap dengan Khamenei muda sejak beliau dilantik sebagai pemimpin agung pada Ahad. Jadi masih banyak kekeliruan mengenai perkara ini. Dan jika anda lihat kembali, kira-kira 10 hari yang lalu, mereka juga mengambil masa yang agak lama untuk mengumumkan bahawa ayahnya telah terbunuh. Situasi di sebalik tabir tidak jelas, namun jelas terdapat perebutan kuasa dalam sistem itu. Saya rasa mereka merasakan perlu membuat pengumuman untuk memberikan gambaran kestabilan.